Tahu tak, pada 10 Ogos 2017, di perairan Copenhagen, Denmark, sebuah kapal selam buatan sendiri yang dinamakan UC-3 Nautilus telah memulakan pelayaran yang sepatutnya menjadi satu tugasan temu buai yang biasa, tetapi berakhir dengan satu misteri. Di dalamnya terdapat penciptanya, seorang jurutera sivil yang terkenal dan eksentrik bernama Peter Madsen. Dia juga bersama seorang wartawan wanita dari Sweden yang bernama Kim Wall. Namun, keesokan harinya, kapal selam tersebut dilaporkan karam dan hanya Peter Madsen yang ditemui selamat, sementara Kim Wall hilang tanpa dikesan dalam keadaan yang sangat misteri. Peter pada mulanya mendakwa bahawa dia telah menurunkan Kim Wall dengan selamat di daratan sebelum kapal selamnya mengalami masalah teknikal dan tenggelam. Namun, apabila bahagian badan Kim Wall mula ditemui oleh orang awam di pesisiran pantai dalam keadaan yang ngeri dan dipotong, Peter didapati menukar ceritanya pada pihak polis. Dia kemudian mendakwa Kim maut akibat kemalangan terkena paku besi gergasi di dalam kapal, dan akhirnya mendakwa Kim mati akibat keracunan karbon monoksida, sementara dia hanya melupuskan mayat tersebut kerana panik. Siasatan forensik ke atas komputer peribadi Peter Madsen mendedahkan cerita sebenar yang sangat mengejutkan pihak berkuasa. Polis menemui video-video dan pembunuhan yang sering ditonton oleh Peter sebelum kejadian tersebut. Pakar psikiatri merumuskan bahawa Peter adalah seorang psikopat yang mempunyai kecenderungan sangat ganas dan berbahaya. Dia didapati telah merancang pembunuhan Kim Wall sebagai satu bentuk fantasi ngeri yang ingin dilakukannya di dalam ruang sempit kapal selam miliknya sendiri. Sehingga kini, pada tahun 2026, Peter Madsen masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Denmark. Kes ini dianggap sebagai salah satu jenayah paling unik dan ngeri dalam sejarah Skandinavia kerana ia melibatkan penggunaan teknologi kapal selam sebagai bilik penyiasatan. Nama Peter Madsen kini bukan lagi dikenali sebagai seorang pencipta yang jenius, tetapi sebagai seorang pembunuh yang sangat manipulatif yang menggunakan kebijaksanaannya untuk melakukan kekejaman yang tidak terbayang. Ramai yang menyangka bahawa kisah Peter Madsen berakhir sebaik saja dia dikunci di dalam sel penjara. Namun pada Oktober 2020, Peter berjaya meloloskan diri dari penjara. Dia berjaya keluar dari penjara dengan mengancam pengawal menggunakan objek yang menyerupai pistol dan mendakwa dia memakai tali pinggang bom yang kemudiannya didapati palsu. Dia juga sempat melarikan diri beberapa ratus meter sebelum dikepung oleh pihak polis di kawasan terbuka. Apa yang lebih menyeramkan, semasa dikepung, Peter duduk dengan tenang di tepi jalan sambil menunggu polis melepaskan tembakan, seolah-olah dia sedang menikmati persembahan terakhirnya di hadapan kamera media yang sedang merakam secara langsung. Apa yang lebih mengejutkan lagi, pada tahun 2026 didedahkan bahawa Peter sebenarnya